Speaker, soalan tambahan saya daripada Seri Gading, iaitu kesan penambakan yang beberapa kali telah dibuat di pantai Batu Pahat antara Rengit sampai ke Batu Pahat. Nampaknya beberapa kali dibuat masih lagi gagal. Sehingga kan apabila air pasang penuh, dia ada masa pasang banyak, tinggi. Menyebabkan kampung-kampung di belah dalamnya tu banjir, bukan banjir air laut. Jadi soalan saya, apakah kriteria kontraktor yang diberi untuk memastikan projek yang dibuat menelan jutaan ringgit ini betul-betul berpotensi untuk menghalang ataupun berjaya? Sebab beberapa kali dah dalam tempoh setahun tu beberapa kali dia pecah. Sedang dibuat pun akhirnya pecah-pecah. Jadi apa kesan ataupun bagaimana pemilihan berkenaan tentang kontraktor yang sewajarnya diberikan keutamaan untuk memastikan tidak terkesan kepada rakyat. Terima kasih. Silakan Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Seri Gading. Walaupun soalan ini soalan yang dinyatakan oleh Majlis Tanah adalah spesifik kawasan beliau, tetapi Majlis Tanah pula dah bawa ke pantai di Batu Pahat. Walau bagaimanapun sedikit saya tahu, kerana saya berbincang dengan sebelum ini saya bincang dengan saudara Puat Zakarsi. Berbincang dengan Puat Zakarsi apakah permasalahan timbul. Dan persoalan oleh Yang Berhormat Seri Gading sebenarnya banyak berkisar kepada bagaimana pemilihan kontraktor. Pemilihan kontraktor ini sebenarnya berdasarkan kepada beberapa faktor. Banyak kategori yang dipilih. Dan kalau mungkin beliau telah masuk dalam kategori yang boleh dipilih sebagai kontraktor dalam pembinaan tersebut. Terutamanya kita akan melihat kedudukan kewangan, pengalaman dan sebagainya yang akan kita lihat kategori tersebut. Tetapi walau bagaimanapun dalam pemilihan, pengalaman saya juga waktu di KKR, ada ketika kita tersilap pilih. Bukan tersilap dari segi pengalaman, dia ada pengalaman dan kewangan dia mencukupi. Tetapi ada ketikanya faktor-faktor setempat itu juga akan berlaku sebenarnya. Ombak ini sebenarnya akan beralih-alih sebenarnya. Lebih berbeza daripada kita membina bangunan atau membina buat jalan raya atau membuat cerun runtuh, tetapi ombak ni sememangnya dia beralih-alih. Ada ketika gelombangnya tinggi, ada ketika gelombangnya rendah. Dan kita dapati bahawa projek yang nyatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, kita telah juga menghantar kontraktor penyelamat sebenarnya. Terpaksa mencari kontraktor penyelamat. Dan yang terakhir saya berbincang dengan Puat Zakarsi, projek itu telah berjalan dengan baik sekarang ini. Itu yang saya bincang dengan Puan Zakarsi. Dan sebenarnya ada dalam jadual saya untuk melawat. Tetapi malangnya Puan Zakarsi dah lari, maka saya tak dapat nak berhubung dengan beliau. Puan Zakarsi dah lari jauh sebenarnya ke tepi pantai tersebut. Maka saya tak sempat nak berbincang dengan beliau untuk melihat pantai yang dinyatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Rumah Puan Zakarsi pun masuk di ombak tersebut. Dan dia terpaksa pindah seminggu, 2 minggu dia beritahu pada saya. Dan memang dalam rangka lawatan saya. Tapi kalau saya melawat sekarang, mereka kata saya datang berkempen pula. Jadi saya kurangkan lawatan ke Johor. Kerana Johor ni banyak projek-projek daripada Kementerian Petra itu sendiri. Terima kasih Yang Berhormat Betul. Terima kasih Yang Berhormat. Majlis.